apakah integer? Dalam buku teks ni, okay, kita tentukan sama ada integer ataupun tidak integer. Okay, kalau tengok kat gambar ni, okay, dia cakap negatif 2, dia cakap negatif 2 ialah integer. Negatif 3 ialah integer. Sifar juga integer. Okay, 4 dengan 6 ialah integer positif. Positif 7 dengan positif 9 adalah integer positif. 1/2, negatif 3/4, dia cakap kami bukan integer. Dan sifar perpuluhan 8, negatif 2/5. Dia cakap bukan integer. Jadi kat sini, apa yang adik-adik boleh perhatikan? Kalau tengok, integer ni adalah nombor yang bukan pecahan. Sebab kalau dia cakap pecahan ni bukan integer. Perpuluhan pun bukan integer. Jadi nombor yang selain pecahan dan perpuluhan lah. Okay. Jadi kat sini, maksud integer adalah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Okay, kalau kita buat garis nombor kat sini. Sini contoh sifar. Okay, dia nombor bulat. Okay, sifar ni adalah integer. Ni adalah nombor integer lah ni. Integer. Okay, sifar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah nombor bulat. Tapi kalau 1/5 dia bukan integer. Okay, lepas tu selain itu integer juga adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya lah. Lepas tu integer ni ada kategori. Integer positif. Yang ni lah start dengan 1 dan seterusnya lah. Okay, lepas tu integer negatif. Okay, start dengan negatif 1 dan ke bawah. Seterusnya, bulatkan semua integer daripada senarai berikut. Okay, jadi kita bulatlah berdasarkan syarat. Asalkan dia bukan perpuluhan, bukan pecahan. Jadi negatif 5 ialah integer. Yang ni bukan. Lepas tu ni adalah integer. 16, 3 integer, sifar integer. Negatif 2/5 bukan. Negatif 9 ialah integer. Negatif 31 ialah integer. Pecahan bukan. Okay, perpuluhan pun bukan integer. Okay, ni nombor bulat, integer. Yang ni bukan integer. Jelaskan? Tak susah sangat. Okay, seterusnya. Isi kotak dengan simbol lebih besar atau lebih kecil supaya pernyataan berikut adalah benar. Okay, yang ni adalah sifar. Ni 1, 2, 3, 4. Yang ni kita dah belajar lah dekat sekolah rendah. Okay, maksudnya kita tahu, kita memang dah sedia maklum. Okay, 4 ni mestilah lagi besar. Lagi ke kanan, dia makin besar. Lagi ke kiri, ke bawah tu maksud dia semakin kecil. Sama juga. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi antara negatif 1 dengan negatif 3, negatif 1 ni lebih besar. Sebab dia duduk kat depan dulu berbanding dengan negatif 3. Jadi semakin bawah ni semakin kecil nombor tersebut. Okay, contoh. Negatif 5, negatif 3. Jadi kalau dekat garis nombor, ni negatif 3, negatif 4, negatif 5. Negatif 5 makin ke bawah. Jadi dia lebih kecil. Okay. Seterusnya, 4 lebih besar lah daripada 2. Okay. Negatif 8 lebih besar daripada negatif 9. 7 positif. Mestilah lebih besar daripada negatif 5. Negatif 2 lagi ke depan. Negatif 2 kat sini. Lepas tu negatif 5 ni akan ada kat belakang tu lah. Okay. So, negatif 2 lebih besar. Okay, sifar. Okay, sifar dekat sini. Okay, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampailah negatif 5 kat sini. Jadi, sifar lebih besar daripada negatif 5. Seterusnya, banding dan susun nombor ni lah mengikut tertib menaik. Okay, mula-mula kita susun dulu dalam garis nombor lah. Okay. Lepas tu, sifar. Okay, sifar ada. Lepas tu negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3 kat sini. Okay, lepas tu next 4.
sifar bermula dengan sifar. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 kat sini. Okey, lepas tu 2 kat sini. 1, 2 kat sini. Okey, negatif 5, negatif 3, negatif 4, negatif 5 kat sini. Okey, 6, 4, 5, 6. 6 kat sini. Okey, negatif 1 kat sini. Okey, jadi dia nak tertib menaik. So, tertib menaik kita ambil daripada kecil lah. Kecil menaik ni daripada kecil ke besar. Okey, negatif 5 tertib menaik. Negatif 5, negatif 3, negatif 1, sifar, 2, 4, 6. Okey, seterusnya, banding dan susun nombor ni mengikut tertib menurun pula. Okey. Petanda dia kita letak sifar kat tengah untuk memudahkan. Okey. So, negatif 4 nombor yang first. Okey. Jadi, dia ke belakang lah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey. Lepas tu yang ni 3. 1, 2, 3. 3 kat sini. Okey. 2 kat sini. 5 lepas 3 lah. 4, 5. Okey. Negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Lepas tu negatif 1 kat sini. Negatif 5 dalam belakang lagi. Okey, tertib menurun. Kalau tertib menurun dari nombor besar ke nombor kecil. Okey, jadi nombor besar. Tertib menurun. Okey, nombor besar 5, 3. Dia turun ke bawah lah. 2. Okey, sifar tak ada untuk dalam ni. Okey, so tak perlu tulis lah sifar ni. Okey, lepas tu negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Untuk operasi yang melibatkan integer, semasa sekolah rendah, adik-adik dah belajar tentang operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Tapi dekat sekolah rendah, kita tak belajar nombor negatif. Tapi start dengan tingkatan 1, adik-adik dah belajar tentang nombor yang negatif. Okey. Untuk operasi yang pertama, tambah. Okey. Contoh, 8 tambah dengan 3. Okey, maksud dia 8, okey, tambah lagi 3. 1, 2, 3. 11 lah. Okey, yang ni yang kita dah sedia maklum. Okey, lepas tu contoh yang B. 5 tambah dengan negatif 2. Maksudnya 5 dia tambah negatif 2. Negatif 2 ke belakang lah. 1, 2. Jadi jawapan dia 3. Okey. Lepas tu yang C. 2 tolak dengan positif 4. Okey. 2 tolak dengan positif 4. Jadi dia akan ke belakang juga. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia negatif 2. Okey, satu lagi. Negatif 1 tolak dengan negatif 4. Okey. Jadi negatif 1 tolak dengan negatif 4. Negatif 1 kalau tolak, bertemu dengan tolak, dia akan jadi tambah. Okey, jadi negatif 1 gerak 4 kalilah ke depan. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kat sini, adik-adik kena ingat tentang operasi ni. Okey. Kalau positif, bertemu dengan positif, dia akan jadi positif juga. Okey. Lepas tu, kalau positif, jumpa dengan darab lah maksudnya. Darab dengan negatif, dia akan jadi negatif. Okey, lepas tu negatif jumpa positif akan jadi negatif. Dan negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okey, kalau nak senang ingat, okey, kalau positif darab dengan positif yang sama, kita tengok biru-biru sama, dia akan menghasilkan positif. Sama juga merah-merah. Okey, negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. Tapi kalau berbeza, dia akan menghasilkan negatif. Okey, contoh kita tengok balik yang ni. 8 positif jumpa positif. Jadi, dia akan dapat positif lah. 8 tambah dengan 3. Ni positif jumpa negatif. Berbeza kan? Jadi, dia akan jadi negatif. Jadi, 5 tolak 2. Okey, sama juga yang ni. Negatif jumpa positif. Berbeza, jadi dia akan jadi tolak. 2 tolak 4. Jadi, kalau 2 tolak 4, dia akan ke belakang lah. Negatif 1, sifar, 2, 1, sifar, negatif 1, negatif 2. Sebab tu jawapan dia negatif 2.
Okey. Lepas tu, negatif 1 tolak dengan tolak 4. Okey. Negatif jumpa negatif. Kalau sama, dia akan menghasilkan positif. Jadi, negatif 1 tambah 4. Jadi, negatif 1 sifar, gerak sekali. Jadi, 1, 2, 3, 4 kali gerak. Jadi, jawapan dia positif 3. Okey, untuk operasi bahagi pun sama. Okey, kalau tambah, positif jumpa positif, positif bahagi dengan positif, kita akan dapat positif. Positif bahagi dengan negatif akan dapat negatif sebab berbeza. Ini negatif dengan positif berbeza akan dapat negatif. Okey. Negatif, negatif sama akan dapat positif. Okey. So, kita buat latihan. Contohnya, negatif 5 darab dengan negatif 4. Okey, kalau negatif jumpa negatif akan menghasilkan positif. 5 darab 4 macam biasalah 20. Okey, kalau positif biasanya kita tak tulis positif, kita just tulis 20. Okey, negatif darab dengan positif. Jawapan dia negatif. 6 darab 4, 24. Okey, 6 bahagi dengan negatif 2, positif jumpa negatif akan jadi negatif 6 bahagi 2, 3. Okey. Soalan yang terakhir, negatif 12 bahagi dengan negatif 2. Okey, negatif 12 bahagi dengan negatif darab dengan, negatif bahagi dengan negatif. Jawapan dia positif. 12 bahagi 2, 6. Okey, so jawapan dia 6. Positif 6. Okey, ini adalah hukum operasi aritmetik. Okey, bagi semua nilai A dan B, okey, A tambah dengan B, dia sama je. B tambah A. Contoh cikgu letak nombor. 3 tambah dengan 2, sama je jawapan dia. 2 tambah 3, dapat 5 juga. Sama je. Okey, sama juga kalau darab. Okey, 2 darab 3 dengan 3 darab 2. Okey, 2 darab 3, 6. 3 darab 2, 6 juga. Jadi, ni adalah hukum penambahan dan pendaraban tambah dengan darab. Kita dikatakan mematuhi hukum kalis tukar tertib. Okey. Yang kedua, semua nilai A, B, C. Okey. Okey, penambahan. Okey, kita tengok. A tambah dengan B tambah dengan C. Walaupun dia dalam kurungan dan yang kita belajar, okey, dalam piramid kan paling atas adalah kurungan. Okey, yang kedua adalah bahagi dengan darab. Dan yang ketiga, paling bawah sekali adalah tolak dengan tambah. Jadi kita kena selesaikan yang ni kan, kuda batato tu. Kurungan dulu, lepas tu darab atau bahagi, lepas tu tambah atau tolak. Okey, jadi sepatutnya kita kena selesaikan yang dalam kurungan lah. Tapi hukum ni menyatakan bahawa dia sama je. A tambah B tambah C, sama je kalau kita buat B tambah C dulu. Seterusnya adalah A darab dengan B. Okey, darab dengan C. Dia sama je. Kita darab B darab C dulu, lepas tu baru darab A balik. Okey, kita akan menghasilkan jawapan yang sama. Jadi, hukum ini adalah dikatakan kalis seketuan. Okey, yang ketiga adalah hukum kalis agihan. Okey, contoh. A darab dengan B tambah C. Jadi, dia adalah maksud A dalam kurungan B tambah C ni adalah A kena darab dengan B. A darab dengan B. A darab juga dengan C. Okey. Macam ni lah. Kalau contoh. Ni adik. Okey. Ni awak. Okey. Lepas tu awak pergi rumah kawan. Okey. Dalam rumah kawan ni ada B dengan C. Jadi kalau awak pergi rumah dia, mestilah awak kena tegur semua orang. Awak tak boleh tegur kawan awak je. So, kena darab dengan B, darab juga dengan C sebab ada kurungan. Okey, sama juga. A darab dengan B, A darab dengan C. Tapi sini tolak lah tengah-tengah dia. Kalau yang ni tambah, jadi tengah-tengah dia tambah lah. Okey, ni adalah hukum kalis agihan. Okey, seterusnya hukum identiti. Contoh. A tambah dengan sifar. Apa-apa nombor, kita tambah dengan sifar, kita akan dapat nombor dia balik. 5 tambah sifar, 5. Okey, apa-apa nombor yang tambah dengan sifar, kita akan dapat nombor dia balik. A darab sifar, akan dapat sifar. Contoh, 1 darab sifar, akan dapat sifar. 5 darab sifar, dapat sifar. Okey,
apa-apa nombor A ni, okay, darab dengan 1, dia akan dapat nombor di balik. Contoh, 5 darab 1, 5. 20 darab 1, 20. Okay. Lepas tu yang ni, kalau dia tambah dan tolak, kan tadi kita dah belajar. Kalau tambah dan tolak berbeza, jadi tolak A akan dapat sifar lah. 5 tolak dengan 5, sifar. Jadi 1 tambah dengan tolak akan jadi tolak. Okay, lepas tu A darab dengan 1 per A. Okay, yang ni maksudnya dia potong kat sini lah. Okay, tinggal lagi 1 je lah kat situ. Jadi ini adalah hukum identiti. Cara membanding dan menyusun. Okay, mengikut tertib menaik dan menurun lah. Okay. Kalau pecahan, kita susah nak bandingkan kalau dia penyebut tak sama. Jadi, kita samakan penyebut dulu. Okay, 1/8, 1/8 lah. Okay, semua sebabkan per 8 yang paling besar. Jadi, per yang lain ni kita tukar kepada per 8 semua. Okay, jadi yang ni 4 darab dengan 2, 3 pun kena darab dengan 2. Kita akan dapat negatif 6, 3 darab 2, 6, per dengan 4 darab 2, 8. Untuk 1/4. Okay. 1 kekalkan, negatif 1 ni. Okay, lepas tu yang ni darab 2, darab 2. Kita akan dapat 2/8. Okay, yang ni 2 darab dengan 4 dapat 8. So, darab dengan 4. Jadi, 4/2 darab 4, 8. Okay, negatif 1. Okay, 5/8 kekalkan lah. Okay, dan yang terakhir adalah negatif 3/8. Okay, kita susun. Okay, susun dia adalah macam biasa. Yang ni sifar. Okay, lepas tu 1/8. So, 1/8 yang ni lah. Positif. Positif 1/8 depan sifar lah. Okay, jadi sini 1/8. Okay, lepas tu next. Negatif 6/8. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6/8. Okay, lepas tu negatif 1. Negatif 1/2. Jadi macam ni lah. Yang ni negatif 6, negatif 7, negatif 8/8 ni. Okay, negatif 8/8 ni maksud dia adalah negatif 1 kat sini. Lepas tu, kalau dia negatif 1, 2/8. So, negatif 1 kat sini. Okay, negatif 1, 1/8. Ni negatif 1, 1/8. Jadi, negatif 1, 2/8 kat sini lah. Okay, lepas tu, next. 4/8. Jadi, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Okay, satu lagi. Negatif 5/8. Negatif 1, 5/8. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, 5/8. Okay, last. Negatif 3/8. Jadi, kira baliklah ke sini. Negatif 1/8, negatif 2/8, negatif 3/8 kat sini. Jadi, negatif 3/8. Jadi, susun mengikut tertib menaik. Menaik daripada kecil ke besar lah. Jadi, yang first kali adalah yang ni. Negatif 5, negatif 1, 5/8. Okay, untuk yang ni. Negatif 1, 5/8. Okay, lepas tu negatif 2, negatif 1, 2/8. Negatif 1, 2/8 yang ni. Okay, kita kekalkan balik nombor dia tu yang dah dikecilkan. Negatif 1, 1/4. Okay, maksudnya 2 ni bahagi 2, 8 pun bahagi 2. Okay, lepas tu next. Negatif 6/8. Negatif 6/8 yang asal dia negatif 3/4. So, negatif 3/4. Okay, seterusnya negatif 3/8. Negatif 3/8 yang paling hujung. Okay, so negatif 3/8. Okay. Positif 1/8. Last kali adalah 4/8. 4/8 ataupun 1/2. Jadi 1/2. Seterusnya, melibatkan operasi. Okay, selesaikan 1/2/3 darab dengan
Dalam kurungan 2/5 tolak dengan 5/6. Tutup kurungan. Okey, adik-adik kena ingatlah kuda batato ataupun bot emas yang belajar masa sekolah rendah tu. Okey, operasi kalau kita jumpa mula-mula kurungan. Okey, bahagi ataupun darab. Okey, tolak ataupun tambah. Okey, jadi yang paling tinggi adalah kurungan. Kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Kita tukar kepada pecahan tak wajar. 3 darab 1, 3 tambah dengan 2, 5. 5/3 darab dengan dalam kurungan. Okey, kalau untuk operasi tolak, kita kena samakan penyebut dulu. Okey, jadi 5 kena darab dengan 6, 6 darab dengan 5. Okey, ni darab 6, ni darab dengan 5. Okey, 2 darab 6, 12 per 5 darab 6, 30. Tolak dengan 5 darab 5, 25 per 6 darab 5, 30. Okey, 5/3 darab dengan, okey, dalam kurungan 12 tolak dengan 25, kita akan dapat negatif 13/30. Okey, lepas tu, sebabkan 5/3 tu adalah positif, jadi kita akan dapat jawapan negatif lah. Okey, negatif. Okey, lepas tu yang ni boleh potong ataupun boleh tekan terus guna kalkulator. Okey, 5 darab 1, 5. 5 darab dengan 6, 30. Okey, lepas tu 1 darab negatif 13, negatif 13 per dengan 3 darab 6, 18. Okey, boleh kecilkan? Tak boleh sebab 13 tu adalah nombor perdana. Okey, seterusnya. 5/8 tambah dengan 1. Okey, 5/8 tambah dengan 3 darab 1, 3 tambah 1, 4/3 bahagi dengan, okey, bahagi kalau nak tukar jadi darab, dia akan jadi terbalik lah. Negatif 6/5. Okey, lepas tu ikut yang piramid tadi, kena selesaikan yang darab dulu. Okey, selesaikan yang ni dulu. Okey, 5/8. Okey, yang ni 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. 4 darab dengan 2. Ni positif 4. Ni positif jumpa negatif. Akan jadi tolak lah. 4 darab 2, 8. Per 1 darab 5, 5. Okey, samakan penyebut. Okey, 8 darab dengan 5. 5 ni pun darab 5. 5 darab 8. Ni pun darab 8. Okey, 5 darab dengan 5, 25 per 8 darab 5, 40. Tolak dengan 64 per 5 darab 8, 40. Okey, lepas tu tolak. 64 tolak dengan 25, 9, 5, 3. 39. Jadi, ni sebabkan kecil tolak besar, so dia negatif lah. Negatif 39/40. Untuk perpuluhan, okey, perpuluhan lebih mudah lah berbanding dengan pecahan. Okey, tak perlu samakan penyebut. Okey, jadi kita senang untuk compare lah, untuk bandingkan yang mana besar, yang mana kecil. Okey, jadi yang ni, perpuluhan, ni sifar kat tengah-tengah. Okey, lepas tu, contoh 1 kat sini, negatif 1. Okey, negatif 2 kat sini. Okey, lepas tu, kalau negatif 1/6, okey, ni negatif 1 kat sini. Jadi, negatif 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Jadi, negatif 1/6 kat sini lah. Okey, lepas tu, sifar perpuluhan 5 positif. Jadi, contoh yang ni lah. Sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, 3, 4, 5. Okey, sifar perpuluhan 5 kat situ. Okey, lepas tu, negatif sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3. Negatif sifar perpuluhan 3. Okey, 1/4 positif. Jadi, sifar perpuluhan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni maksudnya adalah 1. 1 perpuluhan sifar lah. Okey, lepas tu 1/1, 2, 3, 4. Okey, 1/4 kat situ. Jadi, yang satu lagi, negatif sifar perpuluhan 7. Sifar perpuluhan 3, 4, 5, 6, 7. Negatif sifar perpuluhan 7. Okey, susun mengikut tertib menurun. Okey, menurun yang besar dulu baru yang kecil. Jadi, yang besar adalah
1.4 tertib menurun. Okey, 1.4. Lepas tu, 0.5, negatif 0.3, negatif 0.7, negatif 1.6, last, tak ada dah. Okey. Seterusnya, operasi perpuluhan. Untuk operasi perpuluhan, boleh tekan je lah kalkulator. Okey, 3.5 yang A. 3.5, negatif jumpa negatif, positif 6.5. Okey, darab dengan 0.2. Okey, macam yang piramid tadi. Okey, 6.5 kena darab dengan 0.2. 6.5 darab dengan 0.2. Kita akan dapat 1.3. 3.5 ni salin balik. 3.5. Positif ni tambah. Okey, 1.3. Jadi, tambah 3.5 dapat 4.8. Yang B, ni dalam kurungan. Selesaikan yang dalam kurungan. Okey. 7.23 tambah dengan 2.77. Akan dapat 10. Bahagi dengan negatif 0.8. Okey, ni just tekan kalkulator saja. Bahagi dengan negatif 0.8. Kita akan dapat 12 negatif sebab positif jumpa negatif. Negatif 12.5. Apakah nombor nisbah? Okey, nombor nisbah boleh ditulis dalam bentuk pecahan, iaitu P per Q. Okey, dengan keadaan P dan Q ialah integer. Integer ni nombor lah. Contoh 1/2. Jadi 1/2 ni adalah nombor nisbah lah. Okey, dan Q ni bawah dia tak boleh sifar. Okey, disebut sebagai nombor nisbah. Antara contoh nombor nisbah 3/5, 6/7. Apa-apa sahaja yang bentuk pecahan, dia boleh jadi nombor nisbah. Okey, kita tengok lagi. Okay, tentukan sama ada nombor-nombor ni ialah nombor nisbah ataupun bukan. Okey, jadi yang ni 1/4/5 tukar kepada pecahan tak wajar. 5 darab 1, 5 tambah 4, 9. 9/5 ialah nombor nisbah lah. Okey, 3/4 dalam bentuk pecahan, dia adalah nombor nisbah. Negatif 9, kalau nak jadikan pecahan, boleh jadikan per 1. Apa-apa yang bahagi 1, kita akan dapat negatif 9 balik lah. Jadi, ni adalah dalam bentuk pecahan. Jadi, negatif 9 adalah nombor nisbah. Okey, 3/5, kita boleh jadikan 3.5. Jadi, 0.5 tu jadi 5/10. Okey, tukarkan 10 darab 3, 30, tambah 5, 35/10. Dia adalah nombor nisbah. Jadi, semua nombor-nombor tu adalah nombor nisbah. Terusnya, selesaikan setiap yang berikut. Okey, negatif 0.4 tambah dengan 1/2 darab dengan negatif 1/8. Jadi, kita ada operasi tambah dengan darab. Jadi, berdasarkan piramid yang teacher pernah bagi tahu tu, selesaikan yang darab dulu. Jadi, yang ni negatif 0.4 tu salin je lah. Okey, tambah dengan, ni tukar dulu kepada pecahan tak wajar. 2 darab 1, 2 tambah 1, 3/2 darab dengan negatif 1/8. Okey, lepas tu sama dengan negatif 0.4 tambah dengan 3 darab negatif 1 akan dapat negatif 3/2 darab 8, 16. Okey, lepas tu negatif 0.4 tambah positif jumpa negatif akan dapat negatif. Okey, 3/16. Okey, ataupun kita boleh tukarlah. Negatif 0.4 tu adalah 4/10. 4/10 ataupun negatif lah. Ataupun kalau kecil kan dapat 2/5. 2/5 positif jumpa negatif akan dapat negatif 3/16. Okey, kena samakan penyebut. 16 darab 5
5 darab 16. Maksudnya ni darab 16, ni darab 16, ni darab 5, darab 5. Okey, 2 darab dengan 16, 32. Negatif 32 per dengan 5 darab 16, 80. Okey, tolak dengan 3 darab dengan 5, 15 per dengan 16 darab 5, 80. Jadi jawapan dia negatif 32, negatif 15. Akan dapat negatif 47 per 80. Okey, yang terakhir adalah soalan penyelesaian masalah. Azman menerima wang saku bulanan sebanyak Rm(X) ringgit. Okey, tak tahulah. Ni contoh ni Azman. Okey, dia dapat duit poket Rm(X). Tak tahu. Mungkin boleh jadi RM5, mungkin boleh jadi RM10, RM20, dia tak tahu. Okey, Basir menerima Rm16 kurang daripada wang Azman. Jadi ni Basir. Okey, sekejap ni Azman. Ni Basir. Okey, Basir. Okey, contoh ni duit Azman. Rm(X). Dia dapat kurang. Okey, jadi kalau kurang, kena tolak lah. Rm16. Okey, David menerima 2 kali ganda wang saku bulanan Basir. Okey, kalau David pula, ni adalah David. Okey, Basir dapat Rm(X) tolak dengan 16. Okey, lepas tu, David dapat 2 kali ganda. So, kena darab dengan 2 lah. Ni masuk kurungan tu darab. Okey, jika purata wang yang diterima oleh seorang murid adalah 136, hitung nilai X. Maksudnya, Azman tambah dengan Basir, tambah dengan David. Semua ni per 3. Okey, dapat 136. Jadi, kalau nak tahu jumlah duit diorang, 3 pindahkan jadi darab lah. Jadi Azman tambah dengan Basir tambah dengan David, kita akan dapat 136 darab dengan 3. Okey, lepas tu kita pun tukarlah. Azman ni adalah Rm(X). So Rm tu buang je. X tambah dengan Basir. Okey, Basir X tambah X tolak 16. X tolak dengan 16. Okey, lepas tu tambah dengan David 2 dalam kurungan X tolak 16. Sama dengan 136 darab dengan 3. Kita akan dapat 408. Okey, lepas tu buka kurungan. Okey, X tambah dengan X tolak 6. X tolak 16. Okey, sebabkan positif kat depan ni, so kita boleh buka je lah kurungan. Tapi kalau negatif, kena hati-hati. Tambah dengan 2, positif 2 darab X. Kita akan dapat positif 2X. Okey, positif 2 darab dengan negatif. Kita akan dapat negatif lah. Negatif 32. Okey, sama dengan 4/8. Okey, sebabkan ruang tidak cukup. Okey, so kena jimat lah. Okey, X tambah dengan X, 2X. Tambah lagi dengan 2X, kita akan dapat 4X. So, 4X. Lepas tu, negatif 16 tolak dengan 32. Jadi, negatif 16 tolak dengan 32, kita akan dapat negatif 48 sama dengan 4/8. Okey, 4X negatif 48 pergi sana akan jadi tambah lah. Okey, jadi 4/8 tambah dengan 48. Dapat 456. Okey, kalau nak tahu X sahaja, ni kena bahagi 4 lah. Ni kena pun ke bahagi 4. Potong-potong X sama dengan bahagi 4. Okey, 114. Okey, dia tanya hitung nilai X. Betul lah. Jadi X ialah 114. Adakah adik-adik masih keliru, kurang jelas, ada soalan? Tulis soalan adik-adik di ruang komen di bawah. Nanti Teacher Lia akan jawab. Atau boleh WhatsApp Teacher Lia untuk dapatkan bimbingan one-to-one. Tekan link di ruang description di bawah. Terima kasih adik-adik sudi like dan subscribe.